hukum alam, teknologi dan risiko yang tersembunyi. Secara teori semata-mata, boleh dikatakan ada kemungkinan untuk mengubah DNA manusia bagi mendapatkan ciri tertentu seperti mata biru, ketinggian atau tahap kecerdasan yang diingini. Namun, untuk melakukannya dengan tepat dan terperinci, diperlukan teknologi yang sangat maju. Kita perlu mencipta sistem kecerdasan buatan atau robot yang keupayaan berfikir, mengira dan menganalisisnya jauh melebihi kemampuan manusia biasa. Hanya dengan keupayaan sedemikian, barulah kita boleh cuba memahami dan mengawal interaksi beribu gen yang kompleks itu. Namun, di sebalik kemungkinan teori ini, tersembunyi risiko yang sangat besar dan sukar untuk dikawal. Apabila kita mencipta sesuatu yang keupayaannya melebihi had pemikiran dan kawalan kita sendiri, kita telah melangkah melepasi batas yang selamat. Seperti mana pandangan saya bahawa letupan besar bukan semestinya permulaan alam semesta. Sebaliknya mungkin merupakan satu peristiwa besar atau peperangan yang berlaku pada zaman silam. Begitu juga dengan teknologi. Apabila kita mencipta kuasa yang melebihi penciptanya sendiri, kita tidak dapat meramalkan sepenuhnya apa yang akan berlaku kemudian hari. Prinsip kawalan dan kebijaksanaan, jika difikirkan dengan akal yang waras, makhluk berakal tidak akan mencipta kecerdasan buatan atau robot yang keupayaannya melebihi penciptanya sendiri. Sebabnya jelas, apabila kita mencipta sesuatu yang lebih pandai dan berkuasa daripada diri kita, kita secara automatik melepaskan kawalan ke atasnya. Kita tidak dapat memastikan ia akan sentiasa mematuhi kehendak kita atau memahami apa yang dianggap baik dan buruk mengikut nilai kehidupan. Apa yang wajar dicipta hanyalah alat yang berfungsi membantu, cekap, pantas, kuat, tetapi mempunyai batasan yang jelas. Ia boleh mengira, memproses maklumat, melakukan kerja berat dan meneroka, tetapi tidak diberikan kebebasan mutlak untuk mengubah aturan, asas alam atau menentukan nasib makhluk hidup. Ini adalah had yang ditetapkan oleh akal sihat dan hukum alam. Pencipta seharusnya sentiasa berada dalam kedudukan mengawal, bukan mencipta sesuatu yang akhirnya boleh menguasai dirinya. Kenyataan kemajuan dan bahayanya, jika difikirkan secara logik, teknologi kita semakin berkembang dari hari ke hari. Maka pada masa hadapan, tidak mustahil makhluk yang bernyawa dan berdaging, sama ada di bumi, planet kita, atau di luar angkasa, boleh mencipta sejenis robot atau kecerdasan buatan yang maju. Jika mereka berhasrat, mereka boleh menciptakannya supaya pemikirannya melebihi manusia biasa. Namun bahayanya, jika ada sekelompok makhluk yang memutuskan untuk mencipta teknologi sedemikian, ia akan mendatangkan kesan yang sangat buruk. Ia tidak akan terhenti hanya di planet yang didiami mereka. Kemusnahan boleh merebak dan berantai ke seluruh alam semesta. Ini bukan perkara yang mustahil. Ia adalah risiko yang nyata. Bersambung cerita ini adalah risiko yang nyata. Memang benar, mengubah ciri seperti warna, mata atau kecerdasan mungkin boleh dilakukan secara teknikal. Tetapi ia memerlukan pembangunan, kecerdasan buatan dan robot yang mampu bertindak sendiri. Bukan sekadar mesin biasa. Ia adalah sistem yang boleh bergerak, mengendalikan kenderaan, dan membuat keputusan mengikut kehendaknya sendiri. Hanya dengan keupayaan, berfikir yang melebihi manusia, barulah manipulasi genetik yang rumit itu boleh diusahakan. Tetapi disitulah letaknya bahaya yang paling besar. Jika makhluk berakal meneruskan perbuatan sedemikian, sudah pasti perkara buruk akan berlaku. Dan ia tidak terhenti hanya di satu planet sahaja. Ia boleh berantai dan merebak ke seluruh ruang angkasa. Keseimbangan alam ini saling berkaitan di mana-mana sahaja. Mengganggunya di satu tempat tidak akan kekal terasing. Sama seperti gangguan pada satu bahagian sistem boleh menjejaskan keseluruhannya.
Sebarang tindakan yang memecahkan aturan asas kewujudan akhirnya boleh merebak dan memberi kesan yang meluas, jauh melebihi tempat asalnya. Mencipta teknologi yang boleh mengubah asas genetik manusia bermaksud kita cuba mengubah sifat asal makhluk hidup yang telah terbentuk mengikut keseimbangan alam. Risikonya bukan sahaja melibatkan kesan sampingan yang tidak dijangka kepada individu itu sendiri yang boleh berlarutan dan diwariskan turun-temurun, malah boleh membawa kepada kehilangan kawalan ke atas sistem yang kita cipta. Kecerdasan buatan yang terlalu maju mungkin tidak lagi terikat dengan nilai, batasan atau peraturan yang kita tetapkan, dan ini boleh membawa kesan yang jauh lebih parah daripada apa yang kita cuba ubah atau perbaiki. Ini mengembalikan kita kepada prinsip asas. Walaupun teknologi semakin canggih, ia sepatutnya kekal sebagai alat bantuan, bukan kuasa untuk mengubah hakikat kewujudan atau mencipta sesuatu yang boleh mengatasi penciptanya sendiri. Walaupun secara teori ada jalan untuk melakukannya, risiko yang ditanggung adalah terlalu besar. Ia bukan sahaja menjejaskan satu tempat, malah boleh merebak dan merosakkan keseimbangan yang telah wujud sekian lama di seluruh alam. Oleh itu, walaupun boleh dibincangkan sebagai satu kemungkinan dalam perbincangan saintifik, ia tetap bukan perkara yang selamat, wajar atau selari dengan hukum alam yang seimbang. Kita boleh memajukan teknologi untuk memudahkan hidup, merawat penyakit dan meneroka alam semesta. Tetapi mengubah asas makhluk hidup atau mewujudkan kuasa yang melebihi kawalan kita adalah satu langkah yang penuh bahaya dan tidak sepatutnya diambil.